Aisyah tak pernah buat review baby bag ni sebab selasa jual and habis and jual and habis. So tadi time live saya tunjuk lah, and I was so surprised because this bag is so big. Macam mana orang ada baby bawa bag ni? Besar sangat ni. I only have it in black. Okay, ni pakai nylon, carton nylon ni. Ada Kate Spade logo. Tepi ni ada macam tempat letak botol. Orang letak apa Aisyah tak tahu. Tapi botol 500ml boleh masuk dekat sini. Tepi ni pun ada tempat botol lagi. Lepas tu dia ada zipper kat sini. Tadi orang cakap orang letak baju baby kat situ. Lepas tu belah dalam dia ada macam compartment lagi kat sini. Tak nampak sangat sebab hitam kan. Lepas tu macam ada more zipper here. Dia macam banyak gila compartment. And it comes with a changing pad. Oh, changing pad ni ada tulis Kate Spade lagi pakai nylon. Buka dia besar betul macam ni. Tadi Aisyah ingatkan yang ni tempat letak macam tangan baby so that the baby won't move bila tukar pampers. Bukannya bukan. Orang kata letak pampers kat sini. Tapi ni changing pad. Lepas tu besar lah juga changing pad dia. So I think sampai baby berjalan lah kot. Saya tak tahu sangat lah. Tak reti. Saya tak reti lah. Not my expertise. Lepas tu dia ada crossbody strap juga. Crossbody strap tu bila pakai bagak betul. Aisyah terkejut juga. Bel letak gambar bila pakai crossbody. Macam tu lah. Yang ni boleh pakai dekat shoulder. Tempat shoulder tu macam besar sangat. Besar betul. Bag ni itself ringan je. Macam 400-500 gram macam tu je. Tapi yang penting datang dengan changing pad. Untuk pricing, you guys boleh tengok dekat shopping bag di bawah. Dapat harga berapa. Lepas tu jangan lupa claim semua voucher yang ada untuk maksimum penjimatan. Lepas tu apa lagi kalau beli dengan UX Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.